Contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini menilai tahap komitmen, adab sosial, rasa tanggungjawab serta tahap profesional seseorang dalam menghormati majlis atau program yang dihadiri. Jika anda mohon jawatan yang memerlukan tahap komitmen tinggi, penglibatan aktif dalam program rasmi, interaksi dengan masyarakat serta mewakili organisasi seperti jawatan pegawai takbir, pegawai penerangan, pegawai hal ehwal Islam atau pegawai pembangunan masyarakat, pemilihan jawapan yang terbaik adalah E. Sangat tidak setuju kerana jawatan ini memerlukan individu yang berdisiplin, menghormati majlis, mempunyai etika profesional dan mampu memberi komitmen sepenuhnya sehingga selesai sesuatu majlis. Manakala, jika anda mohon jawatan yang lebih berfokus kepada tugasan teknikal, operasi atau kerja berstruktur yang kurang melibatkan kehadiran dalam majlis rasmi seperti jawatan pembantu takbir perkeranian operasi, juruteknik atau pembantu makmal, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Tidak setuju kerana ia tetap menunjukkan sikap bertanggungjawab dan menghormati komitmen. Namun dalam konteks kerja yang lebih berorientasikan tugasan dalaman berbanding penglibatan sosial yang kerap. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.